malam yang ketiga. Jom apa tengok video ni sampai habis. Yang penting kita solat Isya dulu lagi. Kat mana? Surau. Jom ikut saya. Jom malam ni saya nak review sikit kawasan surau macam mana. Apa? Jom. Ni kawasan kami selalu lepas habis solat pun, habis majlis ceramah pun, kawasan ni kami nak buat makan-makan lah ni. Ada meja disediakan. Yang pun ada disediakan. Kawasan ni ada buat muslimat sebelah sana. Jom kita tengok. Dalam surau tu tak ada. Oh, gelap. Jemaah. Jom. Kita tanya mereka semua. Siapa lagi nak masuk waktu? Kita tanya mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah ayah. Macam mana jemaah kat ini sihat dengar? Saya pun nak kata dah kaya orang lah, nak kata jemaah kat sini sihat. Alhamdulillah ramai. Alhamdulillah. Ada buat baca apa? Setiap minggu ada Yasin. Yasin. Oh, okey. Apa tahu? Okey. Yasin. Yasin. Betul dia dah mahu abang juga lah. Tu saya main ni kata orang kata bagi kita kata surau dalam bangku-bangku ini kau kita jemaah dia ada pun juga aman. Memang tengok ada orang muda ni dia ada kita solat. Kita sekali nak. Okey, terima kasih. Jom. Apa tengok ni? Ni lah kawasan surau ni. Surau. Setiap hari Isnin malam Selasa kami akan buat majlis baca ayat Yasin. Dengan tahlil di sini kan. Muslimin yang muslimat lah di sini. Ni kawasan ni. Ni kawasan ni. Dah tak boleh hampa tengok. Dah tak boleh. Dah tak boleh hampa tengok ni baik. Boleh tengok kawasan surau. Ni. Jom kita tengok. Dulu. Adik tu boleh tengok buat apa? Dek tengok buat apa ni? Awak kipas ni tak menyala. Tak tahu ah. Kita tahu ah. Tak tahu. Tak tahu tak kita nak solat esok. Loh.